Assalamualaikum Mama Tamir. Membalas komen Mama Tamir. Apa ni ya? Kebanyakan jabatan diterajui oleh orang Islam. Mana? Kerajaan Malaysia ni. Memanglah kita pun ada menteri khas, menteri agama Islam. Kenapa tak? Tapi lebih cenderung ambil cuti umumnya pada hari Minggu. Entahlah kenapa. Apalah kelebihannya pada hari Minggu? Anda bagaimana? Kak tak tahu cerita. Nanti saya tunjuk Saya dulu Kak pernah ke datang ke London ni. Saya pun ramai kawan yang agama Kristian kat sana. Jadi saya pun tanya juga kenapa diorang ni ada cuti pada hari Minggu. Diorang pun cakap kat saya, Katanya kerajaan bukan saja-saja mengadakan cuti hari Minggu ni untuk pergi bercuti dan sebagainya. Dia pada hari Minggu ni orang Kristian akan pergi ke gereja. Jadi mereka memudahkan pada cuti hari Minggu itu supaya mereka mudah pergi ke gereja. Tak ada alasan lain. Jadi kalau mereka tak pergi kerajaan tak jawab dah masa mati besok. Begitu juga hari Sabtu. Bagi kaum Yahudi untuk datang menunaikan ibadat mereka. Jadi kita kerajaan Malaysia ni terpaksa kita pun bagi cuti juga pada hari Minggu sebab kita menghormati agama-agama ni untuk datang ke gereja. Kalau tidak kerajaan dah lepas dah tanggungjawab ni. Mereka berbagi berbagai alasan, itu dia orang punya pasal. Yang penting kita dah tunaikan tanggungjawab dia. Itulah terbaiknya kerajaan Islam liberal. Betul tak? Semoga Allah sayang kat kita. Assalamualaikum.